Beg ni nampak macam beg biasa, tapi dia bukan beg biasa guys. Tengok betul-betul, aku nak buat magic. Okay, 1, 2, 3. Boleh letak phone dekat sini, boleh main phone macam biasa. And phone korang ada dekat dalam beg ni. Korang boleh nampak kat situ, dia ada plastik macam tu. Memang phone ni ada dekat dalam beg. So, dia memang tak boleh nak keluar, tapi korang boleh main phone macam biasa. Boleh scroll macam biasa. Dah main phone, letak je macam tu. The only way untuk nak keluarkan phone ni, dia ada zip dekat bahagian sini. Dia punya zip ni boleh buka sampai habis tau. Lepas tu korang buka. Mana phone tu? Phone tu ada dekat bahagian sini guys. So korang boleh letak phone korang dekat bahagian situ. Lepas tu ada banyak lagi kompartmen lain. Dekat bahagian sini ada satu lagi kompartmen. Lepas tu dekat bahagian sini ada slot untuk korang letak korang punya kad kan. Kad kredit ke, kad bank ke. Lepas tu ada satu zip dekat sini untuk korang letak apa-apa yang berharga lah. Macam aku letak duit dekat situ. Lepas tu kat dalam ni kau boleh letak benda lain lagi. Lepas tu kalau korang tutup, korang zip balik kan. Dekat bahagian depan ni pun ada lagi satu kompartmen untuk korang nak letak anything yang korang nak letak. So sebab tu aku cakap, bila kita dah zip kan, phone korang memang takkan boleh terkeluar guys. And dia waterproof juga. Nampak?